Alhamdulillah ya, I'm Home ni saya pun dah lihat menawarkan package yang agak murah lah. Dan Alhamdulillah 2 bulan ni dah siap. Jadi Alhamdulillah syukur. Nama saya Azmi bin Abu Bakar. Saya memilih package Lily, tetapi saya ubah suai sedikit. Dia sepatutnya ada beranda ya, tetapi kita nak luaskan kawasan ruang tamu. Jadi kita tiada beranda lah. Package Lily ni 2 bilik, kemudian 1 bilik air, kemudian dapur lah. Sebenarnya ni kami panggil pondok kebun lah. Dan belakang rumah kami tu sebenarnya bapa mentua pun dah tanam dengan pokok-pokok buah-buahan lah. Jadi insyaAllah Sabtu Ahad mungkin kita turun kemari dan kita stay kat sini lah. Oleh kerana rezeki tu ada dan kita pun berkemampuan, jadi kita bina lah rumah package Lily ni secara tunai. Pada saya dia kekemasan lah ya. Berapa nak bagi? 9/10. Okey. 9/10 lah. Sebenarnya kalau kita ada duit kita boleh check dulu mana-mana properties yang yang ada, tetapi kena check betul-betul lah dan kena pada saya IM Properties so far boleh dipercayai dan kerja pun bagus. Yang paling penting ialah kalau kita ada duit tu memang insya-Allah lah untuk buat rumah tu memang cukup lah untuk kita sediakan duit dan juga buat rumah. Terima kasih kepada IM Home Properties ya, dan juga semua warganya ya, semoga lebih sukses di masa akan datang dan terima kasih kerana telah membina rumah ini untuk keluarga saya. Terima kasih.